Ramai orang tak faham satu benda. Negeri Sembilan sekarang sifar miskin tegak. Ya, sifar, babe, sifar. Ini bukan ayat motivasi, ini bukan slogan politik. Ini berdasarkan data rasmi Jabatan Penerangan Malaysia. Bilangan keluarga miskin tegak di Negeri Sembilan kini kosong. Zero. Apa maksud miskin tegak? Miskin tegak ni bukan sekadar pendapatan rendah. Ini adalah kategori paling bawah dalam garisan kemiskinan, keluarga yang bergelut untuk keperluan asas, makan, tempat tinggal dan keselamatan hidup. Dan hari ini kategori itu dah tak wujud dah di Negeri Sembilan. Kenapa boleh jadi sifar macam ni? Sebab pendekatan dia bukanlah tangkap muat, intervensi dibuat secara berfokus, bantuan pendapatan, pembukaan peluang pekerjaan dan program keusahawanan yang betul-betul sampai ke akar umbi. Bukan sekadar umum-umum dasar macam tu je, kan? Tapi turun dan selesaikan kes satu persatu. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negeri yang lain, masih ada ratusan kes miskin tegak direkodkan. Negeri Sembilan pula berjaya turun ke angka ini sampai ke tahap tiada satu pun keluarga berada dalam kategori yang paling ekstrim kemiskinan. Dan kerajaan negeri sini jelas misi tak berhenti setakat sifar miskin tegak. Fokus seterusnya ialah membesarkan ekonomi rakyat, bina kestabilan jangka panjang dan pastikan taraf hidup naik secara bermaruah. Bukan sekadar keluar dari miskin tapi tak jatuh balik. Ini adalah contoh bila dasar dibuat dengan data dan pelaksanaan dibuat dengan disiplin. Persoalan sebenar sekarang, macam mana model ini boleh dikembangkan lagi dan dijadikan penanda aras untuk negeri lain. Kalau engkau orang Negeri Sembilan, bagi tahu pandangan korang, setuju ataupun tidak setuju, komen.